Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggunakan kereta Continental macam BMW, Mercedes atau Audi, tuan-tuan tahu kenderaan ni memang lain. Teknologi dia canggih, tapi penjagaannya pun kena seiring. Bahagian paling penting, minyak enjin dan minyak gear. Untuk minyak enjin, pastikan tuan-tuan menggunakan fluid synthetic oil yang ikut spesifikasi pengeluar. Contohnya 5W40 atau 0W30. Servis setiap 10,000 km ataupun 6 bulan sekali. Kalau tuan-tuan tukar ikut masa, enjin kekal lancar dan lebih tahan lama. Seterusnya, minyak gear. Ramai pemilik kereta Conti terlepas pandang benda ni. Minyak gear yang betul sama ada ATF atau DCT fluid bantu jaga gearbox supaya pertukaran gear kekal lebih lancar. Untuk minyak gear, kita sarankan untuk tukar setiap 20,000 km ataupun 40,000 km minyak gear berserta dengan fitur. Dengan tim yang berpengalaman dan alat-alat diagnostik yang terkini, kami pastikan servis tuan-tuan akan ikut piawaian yang sebenar supaya kereta tuan-tuan sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan tuan-tuan boleh pandu tanpa risau. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan, boleh datang ke Transmatic Automotive Stesen Belah Shah Alam ni. Kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh klik link di bio. Bye-bye.